Hai dan Assalamualaikum semua. Hari ni saya dekat kebun Mr. Low. Kebun dia dekat Padang Tengku Pahang lah. So Mr. Low ni hari tu dia ada panggil saya untuk site visit kan. Sebab kebun dia ni ada masalah air lah. Mudah cerita, air nak naik ke atas tangki tu tak boleh. Nak siram pun tak boleh lah, air tak ada kan. Jadi separuh daripada pokok yang dia tanam tu semuanya matilah. Sebab tak ada air dan kering dan bukan musim hujan pada masa tu lah. So masa sampai untuk site visit ni, saya memang dah kenal pasti awal-awal lagi sebab apa. Sebab yang pertama adalah sprinkler yang digunakan ni terlalu besar. Sprinkler ni bercecah 200 liter air keluar sejam dan konfigurasi pipe yang dia pakai dengan sprinkler ni dia agak under supply lah. Maksudnya satu pipe ni kan dia nak supply sampai 400 pokok. So memang tak boleh lah. Nak siram secara graviti dengan konfigurasi macam ni memang tak boleh langsung. So terpaksalah pakai pump diesel atau pump petrol untuk buat siraman. Dan kalau nak pakai pump pula, bukan pump biasa-biasa, bukan pump 1 ke 5 horsepower macam tu kena pakai. Dia kena pakai pump besar lah, 20 horsepower macam tu. Kalau pakai pump kecil sangat, memang tak selesai masalah nantilah. Sebab yang kedua, bila sprinkler ni terlalu besar, dia punya coverage tu kan, memang basah kuyup lah anak pokok ni, kena air tu kan. Jadi kulat mudah naik dekat dia punya batang ni dan of course dia akan merosakkan pokok lah. Dan masalah kedua yang saya tengok, nak pump air dari kolam ni ke tangki ke atas ni kan, sebelum ni menggunakan pump petrol. Tapi baru pakai 3 bulan dah rosak. Dan Mr. Low rasa penggunaan pump petrol ni tak efisien lah dan mahal. Nak kena isi minyak lah, nak kena start manual lah, nak kena pergi hantar servis lah, nak hantar overhaul lah dan macam-macam lagi lah. Macam-macam nak kena buat untuk pakai pump petrol ni lah. Jadi saya pun suggest dekat Mr. Low beberapa penambahbaikan untuk dilakukan untuk pump air naik ke atas bukit ni lah. Dan saya suggest menggunakan pump solar sahaja. Dan pump solar yang kita suggest tu mesti ikut graf bacaan lah. Supaya pump solar tu boleh penuhkan tangki dia yang dekat 20,000 liter ni dalam masa 1 hari atau kurang daripada 8 jam lah. Dan menariknya kebun Mr. Low ni dia ada 2 bukit. Jadi kalau pakai 2 pump, kos akan naik tinggi lah. 1 pump untuk bukit A, 1 pump untuk bukit B kan. Jadi dia agak tinggi. Mr. Low kata tak apa, boleh je pakai 2 pump. Tapi saya tetap nak jimatkan kos dia lah. Saya suggest guna 1 pump saja, tapi kita pakai IoT valve yang macam ni. Maksudnya bila tangki dekat bukit A ni dah penuh kan, valve ni akan pusing secara automatik untuk penuhkan tangki dekat bukit B pula lah. Jadi pump ni memang dah dipintarkan. Dah lah pump pun dah dipintarkan. Lepas tu boleh cover pula 2 tempat pakai 1 pump sahaja. Pump pula pakai pump solar, tak perlu minyak petrol lah. Tune benda ni sahaja dah boleh jimat ribu-ribu sebulan lah. Penambahbaikan yang kedua yang saya buat, kita pasang juga water level sensor dekat tangki lah. Dekat tangki dekat dua-dua bukit tu tadi kita pasang water level sensor yang ultrasonic ni. Sebab water level sensor ni lah yang membantu pump solar tadi untuk decide nak pump dekat mana. Kalau tangki dekat bukit A dah full, dia nak pump ke tangki bukit B lah. Kalau bukit B dah full, dia pump kembali ke tangki bukit A. Macam tu. Kalau owner nak ubah guna phone pun tak ada masalah. Boleh bypass je lah dia punya IoT tu kan. Hanya perlu tekan button ni sahaja. Dan penambahbaikan yang ketiga, kita pasang IoT bawah valve ni lah. Ni daripada Smart Kebun, daripada saya sendirilah. Untuk zone ni saya kekalkan pakai piping yang sama. Sebab saya tahu owner dah keluar puluh-puluh ribu kan. Takkan saya nak simply buang piping lama dan gantikan dengan piping yang baru yang ikut configuration saya lah. Jadi saya kekalkan sahaja piping yang lama ni dan buat beberapa alteration lah. Yang penting bawah valve mesti IoT supaya kita boleh siram secara jadual ke, siram secara jarak jauh ke dan ataupun nak siram berpandukan moisture sensor lah. Sebelum saya cerita macam mana saya settlekan masalah siraman dia, tuan-puan boleh like dulu dan share dulu video saya ni dekat keluarga dan kawan-kawan. Dan jangan lupa tekan butang subscribe macam ni. Okey, jom saya cerita sikit penambahbaikan dari segi piping lah dan penggunaan sprinkler. Saya punya style sangat senang. Output tangki mesti mampu cater outlet siraman lah. Maksudnya kalau tangki ni punya output 2 inci, secara logiknya pipe ni boleh handle lebih kurang 8,000 liter sejam lah. Kalau sprinkler yang digunakan sebelum ni lebih kurang 150 sejam, maksudnya satu piping ni hanya boleh cover 53 pokok sahaja. Tapi dekat zone ni saja ni kan dah ada dekat 300 pokok. Jadi nak menggunakan satu piping memang tak patut lah. Jadi memang sprinkler yang macam ni memang tak boleh digunakan. Dan konfigurasi pipe yang macam ni memang tak boleh digunakan lah. Jadi apa saya buat? Untuk anak pokok ni dan kita nak kekalkan piping sedia ada, kita buang saja sprinkler ni
dan gantikan kepada dripper sistem yang macam ni lah. Dripper ni pula dia ada pressure compensation. Jadi pressure yang keluar tu lebih kurang sama je. Dan yang paling penting, dan flow rate lebih kurang sama saja dekat semua pokok lah. Jadi kalau pokok umur setahun ni kan, kita nak siram 10 liter sehari, saya boleh set timer 1 jam pagi dan 1 jam petang. Dan semua pokok akan dapat jumlah air yang sama lah. Yang penting tanah lembab tapi tak ada air yang bertakung lah. Dan Alhamdulillah lepas tukar sprinkler kepada dripper ni, air dapat dekat semua pokok. Tanpa menggunakan pump. Dah tak perlu dah keluar duit beli minyak ke, tak perlu keluar duit pergi repair pump ke kan. Semua turun secara graviti lah, daripada tangki atas ni dia turun ke bawah secara graviti sajalah. Nanti mesti ada yang komen cakap dekat bawah tu kan, bang nanti kalau pokok dah besar nak kena siram lagi banyak air kan. Jangan risau, sebab umur 3 ke 4 tahun nanti baru tukar kepada dripper yang lebih besar lah. Atau pakai sprinkler kecil yang ada pressure compensation jugalah. Jadi benda ni tak perlu risau sebab masih mematuhi calculation saya lah. Tapi dekat bukit yang lagi satu yang dekat belakang ni, saya memang buat piping style saya. Sebab air daripada tangki bukit ni kan, tak mungkin boleh naik ke atas bukit B sana tu. Secara graviti tak boleh lah. Jadi saya pasang tangki dan piping style saya dekat sana. Siapa yang join kelas percuma online saya tu kan, mesti tahu branching system yang saya buat ni lah. Branching ni adalah konfigurasi piping yang terbaik lah saya rasa. Sebab pressure dia lebih stabil dan air sampai ke pokok secara instant. Kita on je kat phone kan, dia terus sampai ke pokok, tak perlu tunggu sampai 10 minit. Masalah airlock pun memang tak ada. Dan disebabkan owner ni duduk jauh dekat selatan tanah air tu kan, tapi risau air tak sampai dekat pokok kesayangan dia, saya pasangkan juga soil moisture sensor ni. Jadi kalau tanah drop bawah 30% kan, bolehlah dia nak trigger siraman ke untuk lembabkan semula tanah kan. Tak ada masalah lah. Atau saya boleh setkan secara automatik nanti. Dan owner minta saya pasangkan juga solar untuk keselesaan rumah pekerja dekat belakang ni lah. Spek yang saya bagi ni spek yang biasa, yang sesuai untuk kipas, lampu, peti ais kecil, water pump kecil. Untuk kegunaan pekerja sajalah, tak bolehlah buka aircon kan. Bila pekerja selesa, barulah semangat sikit pekerja nak buat kerja. Cuba tengok kipas ni, memang mengalahkan kipas dekat rumah saya lah. Okay. Dan sistem seterusnya yang saya pasang adalah sistem wifi dan extender ni lah. Ni pun saya set up untuk pastikan sebaran wifi luas dan boleh sampai ke semua tempat lah. Alhamdulillah memang boleh cover penjuru ke penjuru lah. Kotlah nanti owner nak pasang CCTV kan, mudah je, nanti dia boleh pacak je dekat mana-mana dia nak, dekat kolam ke, dekat pagar ke, dekat rumah kebun ke kan. Boleh je pasang mana-mana sebab dekat tempat ni semua dah ada wifi yang kuat lah. Dan lagi satu saya pasang adalah saya pasang water filter lah. Kalau semua orang tahu, air kolam memang agak warna kuning kan, bila takutlah nak mandi, nak basuh pinggan semua kan. Tapi bila kita pasang water filter ni, air tu akan ditapis dan air tu memang keluar memang jernih lah daripada air yang berwarna macam ni. Lepas ditapis, air tu bertukar jadi warna yang putih macam ni lah. Memang cantik lah. Dan Alhamdulillah semua sistem berjalan lancar. Owner dan pekerja boleh trigger siraman atau trigger pump menggunakan phone sahaja. Walaupun owner duduk jauh pun tak ada masalah lah. Okay, itu saja perkongsian untuk saya kali ni. Kalau rasa video kali ni bermanfaat, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.